Memang saya salahkan ibu bapa sebab nak cek handphone anak, nak cek cerita apa dia tengok, dengan siapa dia communicate, which you fail to do. Hai, Assalamualaikum. Seorang kanak-kanak berusia 6 tahun telah dicederakan di bahagian leher, dikelar. Kemudian ibunya menyedari keadaan tersebut pada jam 5.30 pagi 27 Oktober 2025. Laporan polis dibuat pada jam 9 pagi tarikh yang sama. Kemudian mereka, ibu bapa ini telah pun ditahan oleh pihak polis pada 28 Oktober bagi membantu siasatan. Okey, apakah senario sedang berlaku? Kanak-kanak dicederakan, dikatakan mungkin ada adik-beradiknya yang terlibat berusia 9 tahun. Okey, apa akan berlaku kepada kanak-kanak berusia 9 tahun ini? Kanak-kanak ini tidak boleh dipertuduhkan di mahkamah. Kenapa? Dia di bawah 10 tahun. Seksyen berapa? Seksyen 82 Kanun Kesiasaan menyatakan kanak-kanak berusia 10 tahun ke bawah tidak boleh dipertuduhkan di mahkamah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ibu bapa disiasat? Okey, kecederaan ini berlaku di rumah, di mana ibu bapa ini adalah penjaga yang sah. Ibu bapa mereka kan. Jadi, ibu bapa dipertanggungjawabkan untuk memastikan kanak-kanak berada dalam keadaan selamat. Kalau betul kanak-kanak berusia 9 tahun ini yang kelar adiknya berusia 6 tahun, soalan yang pertama, kenapa pisau tu boleh didapat? Simpan macam mana pisau ini? Kenapa tidak ada pemantauan dilakukan? Bagaimana seorang kanak-kanak boleh ada pemikiran untuk melakukan perbuatan mengelar tersebut? Dalam keadaan bagaimana kanak-kanak ini ada akses kepada pisau tersebut sehingga mencederakan seorang lagi kanak-kanak lain berusia 6 tahun? Maka mungkin siasatan polis yang dibuka di bawah seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak ini adalah bagi tujuan pengabaian. Sebab of course dia tidak mendera anak dia, tapi mungkin ada elemen pengabaian yang membiarkan kanak-kanak ini sehingga berlakunya kecederaan kepada seorang lagi kanak-kanak. We don't know. Tunggu kenyataan polis secara sepenuhnya. Okay, but my question is here. Macam mana kanak-kanak boleh ada pemikiran usia 9 tahun ada pemikiran untuk mencederakan orang lain kalau betul perkara ini berlaku? Minggu lepas kita dengar cerita kanak-kanak berusia 14 tahun membunuh seorang lagi kanak-kanak lain di sekolah. Perkara sebegini tidak seharusnya berlaku. Kanak-kanak sebenarnya ada childhood dia. Main longkang, panjat pokok, main lari-lari, main basikal, main jongkit-jongkit, main batu seremban, main kejar-kejar, swimming. Kenapa kanak-kanak sekarang melalui proses pembesaran yang berbeza? Sebab kita dah ada kemajuan dalam teknologi. Kita ada social media. Siapa yang bagi kanak-kanak akses kepada social media? Siapa yang bagi kanak-kanak akses kepada telefon? Siapa yang gagal untuk kontrol ataupun kawal apa yang anak boleh tengok dalam handphone? Siapa yang gagal bagi limit screen time kepada kanak-kanak? Siapa yang benarkan Roblox download dalam handphone kanak-kanak? Siapa yang benarkan kanak-kanak berkomunikasi dengan individu di dalam alam maya, dalam social media, DM ke, dalam game ke? Ibu bapa. Jadi, kesalahan kanak-kanak ini tak datang sendiri. Kanak-kanak didikan bermula daripada rumah. Bila you gagal untuk mengawal apa yang anak anda tengok dalam TV, apa yang anak anda tengok dekat wayang, apa yang anak anda tengok dekat handphone, dekat social media, you buka pula social media untuk dia, adakan account untuk anak-anak yang bawah umur 16 tahun ni untuk apa? So, this is our failure. Kita gagal untuk memastikan anak-anak ini dikawal. Kita membenarkan anak-anak ini ada telefon. Ya, kita nak di keep up dengan perkembangan dunia. Dan kita pula kena do more. Kita sebagai ibu bapa, bila you dah bagi telefon, do more. Check telefon tu setiap hari. Dengan siapa dia communicate. Bagi limit, you boleh WhatsApp saja ke. Kalau betul lah ada penglibatan pengaruh sebab game, sampai seseorang kanak-kanak boleh kelar adik dia sendiri, sebab hilang poin 1 juta katanya, we failed big time. We allow these children to depend on gadgets, games, social media too much to the point that they don't know mana satu reality, mana satu fantasi, mana satu benda you boleh berimajinasi, mana satu benda you kena hidup di dunia yang nyata. And adults, please stop bawa anak-anak you pergi tengok wayang, cerita bunuh-membunuh, cerita yang sebenarnya you tak boleh bawa pun anak you tengok. Saya pergi tengok cerita gangster yang dekat Malaysia ni, ada kan cerita gangster? Keluar wayang penuh budak-budak kecil bukan baju tidur. Parents proudly bawa anak umur 7-8 tahun, babies umur 3-4 tahun. Children see, children do. Jangan salahkan kanak-kanak ini. Blame yourself. You failed as a parent. Alright? So, dalam kes ini, we don't know what happened. Tetapi jangan sebarkan gambar kanak-kanak yang terlibat
sama ada mangsa ataupun mungkin yang melakukan perbuatan tersebut kerana ianya melanggar Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak. Jaga diri anda baik-baik.